Orang mai fitnah isteri Nabi, Nabi steady. Orang mai pukul Nabi, Nabi steady. Orang mai bunuh pakcik Nabi, masuk Islam pula lepas tu, Nabi steady. Macam mana ulama bincang Nabi boleh jadi lagu tu? Salah satu dia ni kita bincang tepi sikit lah. Saya nak ambil balik pun tak apalah. Kadang sekali lalu ya. Kata ulama, pasal apa Nabi jadi lagu tu? Salah satu dia dalam syariat kita ialah Nabi sentiasa berzikir. Kita yang mana yang duk panas baran, yang kadang-kadang tak boleh nak settle, isteri kita punya kerenah, kita tak boleh bahasa budak. Hari ni orang kata isteri kita buat perangai sikit kita koyak, anak kita buat perangai sikit kita koyak, tak tahan. Jenis lagu ni sebenarnya kita tak banyak zikir lagi. Allah kata dalam Quran kan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Semua orang tahu ayat tu. Ala, ingat, bi zikrillahi, dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah dan zikir segala yang mengingati Allah, termasuk salawat. Dalam salawat ada sebut nama Allah. Tatma'innul qulub, akan menenangkan hati.